milik emas banyak 20 kop. Oh, berat. Tetapi dia bergilir supaya tanya kemarin, dah tanya kemarin di jalan kemarin. Cuma beza sikit hak kemarin tu, dia kata ada 2 kupai nak cukup sebelah. Cukup sebelah kop. Maknanya kurang sama nak cukup sebelah kop. Ni 20 nak. Ni 20 ni beza situ ya. Tapi dia bergilir pakar. Adakah wajib dikeluarkan zakat? Ada setengah orang pergi jalan ikhtiar, dia kata keluar zakat. Kerana lebih. Kerana lebih pada sok kodanya, iaitu berat 5 kop. Kalau ada haralik tak lebih pada 5 kop. Bila lebih pada 5 kop, ni lebih kali 3 ni. Sampai 20. Maka ada setengah kata dia wajib keluar zakat. Tetapi bagi huraiannya, masalah emas tu banyak milik. Tapi emas untuk apa ni? Untuk pakaian perempuan. Kalau emas tu pakaian lelaki, haram. Bila haram, wajib keluar zakat. Ada apa pakaian emas ni diberi pakai pada perempuan, halal. Selama tidak israf. Ada pakaian emas bagi perempuan halal. Bila halal dah, tak wajib tanya zakat sebab pakaian halal. Cara membenar kepada dia untuk menghiaskan dengan pakaian hulimah, maka tak mewajibkan zakat. Selama selama tidak ada padanya israf. Israf tu selama tidak melampaui, melebihi pada pakai. Sebab bila melebihi apa? Melebihi pada pakai rolik ke pakai 5 kok di tubuh. Tak lebih pada tu. Hak rolik hari-hari 3 kok gitu ya dah. Hak rolik hari-hari dah. Dengan gelar, dengan cincinnya, apa lagi tali lehernya, apa lagi subannya, ada pakai lagi gelar kaki, tali kaki, tengok uruh orang lah. Sebab itu sini jarang pakai. Jarang pakai. Kalau Arab selalu dia pakai kaki. Lepas tu rolik tak sunyi pada 3 kok, tak lebih pada tu. Lepas tu gilir bos minggu tukar tah ni, baik ni pakai. Pecah tali leher ni tukar hak tu. Cincin ni pakai duk gilir-gilir tapi hak duk pakai tubuh tak lebih pada 3 kok. Maka tu tak panggil melebihi. Ada emas tu banyak untuk dia pakai. Bukan untuk menega tu wajib kena menega pula dah. Capur situ. Ni untuk pakai. Maka situ apa kata tak mewajibkan zakat. Sebab apa halal bagi dia. Dia simpan halal bagi simpan je untuk pakai ke dia. Tapi tidak pakai kali 5 apa 10 kok tubuh. Tak. Kita dah. Tertilik pada segi itu. Pada ada segi ikhtiar tu lebih pada 5 kok keluar zakat. Maka bila kita nak pinjam di situ untuk kita nak syukur nikmat, baiklah. Apa? Baik buatlah. Untuk kita nak syukur, terima kasih Tuhan kita boleh pakai emas banyak kita milik ni, nak syukur nikmat, kita keluarlah. Tapi kalau tak ada selisih khilaf, pakak kata tak wajib belaka, kita nak keluar zakat, dia tak jadi zakat. Hanya kita bersedekah sunat. Tapi bila ada yang mengatakan wajib, kita raikan waktu baik untuk nasbah kita nak syukur nikmat. Syukur nikmat tu boleh saja nak sedekah macam mana pun dah. Itu jadikan ibadat comel. Itulah di antaranya.